Ini yang YB Ahmad Samsuri kata tentang GDP, diikuti dengan ulasan YB Rafizi Ramli. Isu GDP sering dijadikan ukuran kemajuan negeri. Dari sudut angka, Terengganu tidaklah begitu tinggi berbanding beberapa negeri lain. Namun, angka bukan segalanya. Daerah Stiu misalnya sering dikatakan antara yang terendah dari segi GDP, tetapi berada dalam kelompok daerah paling bahagia. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semestinya sinonim dengan tahap kesejahteraan hidup. Ada negeri mencatatkan GDP yang tinggi, tetapi tetap mempunyai cabaran tersendiri. Seteru, yang lebih penting bukan sekadar angka, tetapi sejauh mana rakyat benar-benar merasai kesejahteraan dalam kehidupan seharian. Sejauh mana rakyat benar-benar merasai kesejahteraan dalam kehidupan seharian. Dia betul lah dia beria nak yang saya ingat yang dia beria ni ialah dia beria nak justify kenapa negeri Terengganu antara paling corot. Itulah kan. Dan bila justification itu ialah GDP itu tak begitu penting asalkan kita bahagia. Macam tu baik kita semua pindah jadi negara Bhutan lah. Kan? Sebab akhirnya kalau kita tengok kepada piramid Maslow kan, Maslow's pyramid of hierarchies kan, apabila kita mula naik ke atas kan, jadi perkara yang menyebabkan kita bahagia itu pun sebenarnya akan berbeza-beza. Bila kita berada di kedudukan piramid ekonomi yang paling bawah, memanglah kita hanya pentingkan asalkan ada makan, ada tempat tinggal. Dapat itu kita happy lah. Sebabnya ialah kerana itu adalah satu-satunya perkara yang kita mampu dapat. Tapi bila dia dah naik sedikit, dia mula fikirkan tentang perkara lain. Dia nak kena ada kereta, pendidikan kan. Sehinggalah sampai ke peringkat yang paling atas, fulfillment itu bukan lagi daripada materialistic means kan. Maksudnya harta semua ni tak penting, dia mesti mengenai intelek, mengenai prinsip, mengenai jiwa kan. Jadi kalau pemimpin sesebuah negeri, apatah lagi yang diwawakan sebagai seorang bakal Perdana Menteri, kalau pandangan dia ialah tak apalah rakyat miskin asalkan kamu bahagia, sebenarnya itu cukup berbahaya tau. Dia nak justify, beria dia nak kata Terengganu antara tercorot tu tak apa sebab orang Terengganu bahagia. Itu hal dia lah. Tapi sebagai seorang pemimpin, kita ada tanggungjawab yang besar. Jadi kalau macam ini, maksudnya mesej daripada bakal Perdana Menteri, daripada PN ialah tak apalah kamu belajar universiti jadi Grab driver asalkan kamu bahagia. Tak apalah kamu susah asalkan kamu bahagia. Apa yang kamu bising-bising sangat pasal kos sara hidup asalkan kamu bahagia. Jadi kalau nak bahagia, bagi ubat bahagia lah, bagi pil setiap hari. Makan, hai. Makan, hai, bahagia kan. Jadi sebenarnya yang lebih berbahaya ialah kalau pemimpin negara, ini yang kenapa saya selalu ada isu dengan PAS daripada dulu. Kerana dia tengok daripada lensa dia saja. Maksudnya rakyat susah ni tak penting sangat. Sebab itu kalau tengok pimpinan PAS yang ada sekarang, yang sebelum ini, mereka tak cakap banyak sangat tau pasal kemiskinan, pasal pendidikan rakyat. Dia tak cakap. Dia tumpu soal kaum, soal agama kan. Of course dia tak cakap sebab dia hidup senang. Dia wakil rakyat, kereta besar, dia dengan datang ke KL, duduk hotel semua kan, balik kawasan. Kalau macam ahli parlimen Bachok, malah saya ingat saya tak nak sebut nama lah, tapi ada beberapa orang ahli parlimen PAS masa kita buat dan lancarkan inisiatif pendapatan rakyat. Kita lancar untuk ahli-ahli parlimen lah di parlimen kan. Dan kawasan yang paling banyak terbabit sudah tentu kawasan daripada pembangkang, di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, sebab jumlah orang miskin lebih ramai di kawasan mereka berbanding dengan di kawasan bandar kan.
ada beberapa orang ahli parlimen PAS, saya terkejut lah. Dia kata YB yang ini ni kita tak payah susah-susah sangat sebab dia memang tak nak. You suruhlah dia macam mana pun dia tak nak, dia malas. Jadi saya tengok saja, maksudnya memang ada segelintir daripada pimpinan mereka yang berpandangan begitu, yang mereka ni miskin, tak apalah. Jadi berbeza saya ingat dengan kalau sebahagian daripada kita yang di dalam PH, yang di sebelah sini, soal menaikkan kedudukan ekonomi rakyat itu adalah soal yang paling utama, kerana kita tahu daripada kedudukan ekonomi isi rumah yang lebih baik, daripada itulah mereka akan dapat mutu hidup yang lebih baik. Dengan mutu hidup yang lebih baik, dia boleh bagi pendidikan yang lebih baik, maka anak-anak juga akan dapat pekerjaan yang lebih baik dan seterusnya lah. Dan bila kedudukan isi rumah sesebuah keluarga itu bertambah baik dari segi ekonomi dan pencapaian, itu akan menyumbang kepada negara dan masyarakat, kan? Tapi dengan kenyataan ini, maksudnya pemikiran itu tak ada tau. Jadi aku yang beria marah sekarang ni, kan. Sebab maksudnya PAS masih lagi belum berubah. Itu yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada growth mindset tau. Dia growth apa? Dia rumah besar, dia kereta besar, pimpinan semua okey, tak apa. Tapi rakyat ni, Allah asalkan bahagia, kan? Cukup lah tu, kan? Jadi kalau macam ini, susah lah sampai bila-bila lah. Setiu ke, Besut ke, Hulu Terengganu ke, dari segi ketinggalannya itu dengan tempat-tempat lain, dan dia bawa masalah kepada negara kerana proses migrasi itu akan terus berlaku. Orang daripada sebelah pantai timur akan terus datang ke sebelah sini. Dia menimbulkan ketidakseimbangan dari segi kepadatan, kepadatan penduduk, stress on infrastructure, dari segi kepadatan dari segi perumahan, kan. Jadi okeylah,